Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dikasihi Tuan Imam Ahli Jabatan Kuasa Masjid, seterusnya muslimin dan muslimat Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi masa untuk kita boleh solat maghrib berjemaah. Dan kita bersama-sama dalam tazkirah maghrib. Mudah-mudahan ia memberi manfaat pada kita dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah malam ini kita akan tengok lagi tentang alam barzakh. Alam yang kita akan lalui selepas pada ni. Ada kata selangkah lagi mana kita akan tuju ke sana. Setelah kita hidup melalui beberapa alam. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Lepas ni selangkah kita tuju ke alam barzakh ataupun alam kubur. Ada kait sambung tengah tu alam akhirat. Tu dia direct tu. Kita tengok lagi tentang soalan di alam kubur. Apabila mayat telah dikebumikan dengan sempurna, orang-orang yang hadir ketika majlis pengebumian melangkah pulang, baliklah. Maka ketika itu Allah akan mengembalikan ruh si mati ke seluruh jasadnya menurut pandangan kebanyakan ulama. Mana Allah akan kembali ke semula. Dia masuk semula dalam dalam jasad orang mati tadi yang kita letak dalam relung dalam studio tu. Menurut pandangan Imam Ibn Hajar rahimahullah, ruh akan dikembalikan ke bahagian atas sahaja. Imam Hajar kata gitu. Tapi ulama kata akan masuk penuh. Tapi Imam Hajar kata ruh ke bahagian atas sahaja dari jasadnya, iaitu dari pinggang ke kepala. Tapi walaupun atas sahaja pun sudah mencukupi untuk manusia hidup, boleh berfikir dan boleh bekerja. Tak ramai kita banyak tengok dalam video-video dalam TikTok begini, orang Cina yang ada sekat pinggang tubuh dia boleh pegang lembu, boleh nyaku, boleh galau baru molek-molek dah. Bahawa sebab manusia benar kalau tak ada bawah pun, ada pinggang ke atas dia boleh hidup lagi. Sebab bawah tu dia tak ada kait dengan roh sangat. Dia hanya banyaknya pakai jasad je. Okay? Kemudian datang dua malaikat bernama Munkar dan Nakir untuk bertanyakan soalan kepada si mati berkenaan akidah dan pegangannya di dunia. Soalan Munkar dan Nakir inilah yang dimaksudkan dengan fitnatul kubur. Oleh hadis Rasulullah Nabi SAW. Maknanya apabila sebut fitnah kubur ni, mana ujian kubur ni besar. Bukan sekadar kita kata marabbuka. Kalau setakat tu dengan aku orang talqin tu boleh jawab mudah kan. Marabbuka Allah Rabbi. Tapi kalau sebut fitnah, maksudnya jawapan dia tu bergantung pada iman seseorang juga. Bergantung pada iman. Orang yang iman dia kuat, amal ibadah dia banyak, amal soleh dia banyak, boleh jawab mudah lah. Boleh jawab spontan. Marabbuka Allah Rabbi tadi. Orang yang banyak maksiat, orang kufur, orang yang tak beriman, lain pula cerita dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur. Qariban aw mithla fitnata al-Masih Dajjal." Hadis ni hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahawa kamu sekalian akan diuji di dalam kubur hampir atau sama dahsyatnya seperti ujian Dajjal. Maknanya ujian kubur dengan muka nakir ni bukan soalan mudah, bukan biasa-biasa. Tapi dia hampir dengan fitnah Dajjal. Jadi kalau kita tengok fitnah Dajjal, apa dia? Kita tahu kan? Kita ambil sikit ke belakang, kita baca dalam minggu lepas, ambil ke belakang sikit. Apa dia fitnah Dajjal? Kita tengok dalam antara peristiwa akhir zaman ialah
keluarnya Dajjal. Dia kata ada mata sebutir. Mata sebutir dengan muka tok comel, tapi bersama dia nikmat-nikmat dunia yang banyak. Dia boleh waktu hujan. Yang penting dia dengan dia tu semua punca kehidupan manusia. Makan, minum, serba-serbi. Pada masa tu kalau siapa tak ikut dia, mati ke bulu dia. Tak ada makan kau satu, kering konten. Dengan dia saja bersama kata dengan nikmat kehidupan dunia, dengan dia, dengan Dajjal saja. Orang yang berimeh, yang nak kekal dengan imeh akan mati ke bulu dia. Mati terseksa. Orang ikut dia boleh hidup mewah. Ini boleh hidup mewah sebab dengan itu ada berlaku. Bahkan dia boleh bawa kepada manusia waktu itu waris semula ibu bapa tok nenek kita hok lama mati tu. Dia waris semula, tapi bukan ibu bapa asal. Dia mari tu hanya jelmaan ibu bapa kita yang dijelmakan oleh jin-jin dan syaitan. Maknanya jin dan syaitan yang boleh mari serupa dengan ibu bapa kita. Sebab jin ni kalau mana kau boleh buat gitu tu memang jin hok hebatlah. Jin. Ada ke? Orang menuntut ilmu hok pelik-pelik kan ada ke? Tak. Ada cerita dulu ada. Dulu kamu tak nak cerita siapa dia pakai siapa. Tapi isteri dia kata penuh, dia kata suami dia dah musafir. Tiba-tiba ada balik rumah. Dia tahu tu memang confirm musafir. Tiba-tiba balik ada rumah, duduk dapur. Ada waktu orang biasa. Orang ni Dajjal ni Allah beri gambar lagi kau dia lain nak uji orang berimeh. Mana kalau orang ni orang biasa ni pun boleh. Sebab dia jin ni kelebihan dia boleh hak paling hebat, hak paling tu dia boleh buat rupa seseorang. Bukan orang asal, tapi dia boleh hanya buat rupa seseorang. Orang. Mana masa tu fitnah Dajjal ni mana kali dia sampai dia nak jumpa dengan ayahmu, nak jumpa dengan makmu boleh. Mu kena berimeh dengan aku. Dengan dia lah. Mana menolak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak kena sujud dia lah. Besar fitnah tu. Siapa tak nak tiba-tiba mari rupa mak ayah depan kita lama dah mati, tiba-tiba boleh mari semula. Yang kita duk teringat seumur gemuk ini mari ada depan. Dajjal boleh bawa mari, tapi bukan mak asal, mak hanya apa ni jin syaitan saja yang menyerupai mak kita. Dia buat rupa mak kita, buat rupa ayah kita. Maknanya fitnah kubur yang soal muka nakir ni yang kita semua akan lalui. Kita lalui tak lama. Maknanya nak cerita sini kalau kita ukur dari segi masa dia yang kita dah baca 2-3 minggu kisah ni, tempoh tu hanya kalau tengok dari segi aku hanya sekitar najer lah. Kira orang rumayak ni daripada kematian biasa paling cepat 4 jam lah. Kalau tak ada anak-anak duduk jauh nak kena nunggu. Nak nunggu anak duduk jauh kau makin dalam mati subuh tu, dalam zuhur tu boleh hantar ke masjid dah untuk solat jenazah, untuk disolat, untuk dikebumikan. Kalau mungkin kalau subuh pun orang tunggu sampai esok ya, paling lama dah tu. Maknanya peristiwa-peristiwa berlaku ni soal muka nakir ni bukan tunggu lama pun. Lepas kalau ikut hadis ni, orang yang ingatan tu balik. Tak bunyi pura-pura, bunyi mana hadis kata bunyi lagi tapak kaki tu, muka nakir dah sampai dah. Menembuk nak ceritanya cepat. Dan mungkin sana orang ada sampai 3 hari, malaikat tak tunggu 3 hari, tunggu dulu. Jenazah sebuah atas rumah ni tak tanah lagi. Ni, tunggu anak dia duduk mereka tak balik lagi. Macam lah kata Imam Iran Khamenei tu, ya. Orang mana sampai 3 bulan, bukan nama malaikat tunggu sampai 3 bulan. Boleh 3 bulan baru dia tandai balik sebab perangai. Jadi malaikat muka nakir tak tunggu. Dia lepas kena bunuh pagi, kena bom ke mereka tu sekejap je. Walaupun jenazah tak tandai, makna tempoh dia tak lama. Tak lama dalam tempoh tu je. Makna jenazah ataupun roh telah jumpa dah muka nakir walaupun tak tandai lagi. Lepas tu dia kata sini, muka nakir tu mari, makna tapuk orang ngata tu bunyi lagi tak kaki. Tapi muka nakir dah sampai dah.
Tapi peristiwa soal muka nakir ni samalah dengan fitnah kubur, dan juga ada hadis kata macam fitnah ad-dajjal, masa ad-dajjal. Maknanya musim dajjal ni memang ramai orang takkan dapat melepasi dia. Apa? Siapa nak? Email sekat mana ni? Lapar. Ayuh lapar boleh. Oh, kalau tengok anak kecil-kecil jerit lapar, dia tebik. Ya. Tengok anak jerit kelaparan yang tak ada kebersatu dengan dajjal tu depan. Dapat boleh bawa berimeh dengan dajjal je. Boleh makan selalu segala mega, banyak makan ni. Lebih lagi zaman itu zaman akhir zaman. Kalau zaman akhir zaman orang email pun tak kuat dah. Mana nak melepasi dajjal ni bukan ramai, tak ramai makhluk, manusia yang boleh melepasi ujian dajjal ni. Sebab tu dah akhir zaman tu. Ramai tak berimeh pun learning lah. Learning zaman kita ni pun, kalau ikut kajian yang dia buat oleh satu badan, dia kata 70% orang learning tak semaya. Tak semaya. Kalau sama ada tak semaya langsung, ada mungkin semaya tak cukup. Tapi penting kalau tak cukup pun sebab tak semaya. Kalau semaya hari ni 3 waktu, esok 2, lusa tolak esok, apa tak semaya ada tu bagi. 70% orang Melayu kita, orang Islam kita lah bodoh, orang Melayu lah sini, orang Cina Islam tak ramai. 70% orang kita ni ramai tak semaya. Kalau rumah belum tentu lagi. Orang boleh tentu lagi. Dan kalau semaya pun mungkin semaya ujung-ujung. Paling mai goreng dekat anak Isol. Pada mulai dia kira habis mai goreng Assalamualaikum, baik Isol, mai Isol dia. Tahan lagi dia kata tu. Dia semaya juga. Kalau ni kata semaya, dia kata ke bawah hampir 70%. Baki lagi hanya 30% semaya itu pun tak tahu lagi dia punya markah dia. Markah macam mana? Penuh kau tak penuh, kosong kau tak kosong dah. Patut nak tinggal kita tengok banyak peristiwa-peristiwa ni orang cepat ngomong. Tiap-tiap hari kita jumpa kat sesi minyak buholo panggil. Tak ada pelan ni. Kita pun minyak, salah nak buat lampu merah. Akak lampu sikit pun boleh nak balap. Salah akak lampu sikit. Malam-malam mungkin orang driver tu lah mata dia silang, dia mengangkat mata tu pun boleh balap. Langgar apa ni bunyi hong sikit pun boleh nak kocok. Kereta kalau dia hong, dia tak kira mesin lagi. Mesin hong semua, tak ada orang boleh hong. Cuba buka kat mesin dia. Pom. Orang kata dia mesti Pakistan ni dia ni. Tak ada lampu, tak apa, jalan malam asal boleh jalan. Hong betul. Malaysia, oleh kata, orang hong sikit pun boleh balap. Mana apa jadi gitu. Sebab orang zaman ni, bila ramai betul lah apabila orang tak semaya, jiwa dia ni panas semua. Jiwa dia ni tak tercerai semua. Sebab dia tak ada. Orang dia tak semaya ni, tak ada email ada. Tapi mana email tu tak ada nak menghidupkan jiwa dia. Jadi cepat nak ngomong macam. Tak ada salah sikit. Kita seminyak, ayat terkini, kita seminyak, Allah pakai. Orang lepas naik lampu sikit, lampu tinggi, balap. Ni, becik hong pun boleh balap. Jadi lah ni pelik-pelik ni. Nak ngomong saja apa sebab orang dalam hidup mungkin dalam suasana ekonomi gini. Apa begini tak boleh nak macam kerja banyak sibuk begini. Jadi orang bila email tu kurang, bukan tak ada email ni kurang, jiwa dia tak tenterai. Ni, alhamdulillah ni. Jadi kita sambung balik hadis. Maksud hadis yang kita baca tadi ialah yang kata pasal dajjal. Hadis ini menurut ulama ialah kita akan menghadapi ujian yang amat berat di alam kubur, sama seperti beratnya ujian yang terpaksa kita hadapi ketika kemudian dajjal. Namun orang beriman tidak perlu bimbangkan, Allah akan meneguhkan pendirian mereka dan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana firman-Nya dari surah Ibrahim ayat 27, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maknanya Allah akan meneguhkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah teguh ini, kalimah la ilaha illallah, semasa hidup di dunia dan semasa di akhirat, iaitu selepas mati ketika berhadapan soalan malaikat di alam kubur. Ini peristiwa daripada mati sampai lepas baru kita ni mata ya, daripada najis. Imam Qatadah meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu
wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim atau malakani fayuqidani fayaqulani ma kunta taqulu fi rajulin li Muhammad fa ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh ila akhirih. Hadis ini panjang jadi wajar pengertian dia. Maksudnya sesungguhnya seorang hamba Allah apabila dikebumikan di dalam kuburnya dan sahabat handainya yang menghantarnya berpaling pula, baliklah dah tanda-tanda berpaling pula, maka dia sesungguhnya pasti mendengar bunyi tapuk-tapuk kasut mereka yang melangkah pergi. Mana jenazah di kubur tu mentah yang dia masuk, tak lama kita baru tutup nak balik, ruh Allah masukkan balik. Orang balik, orang jadi bunyi tapuk orang kelik. Mendengar bunyi tapuk kasut mereka yang melangkah pergi, datang kepadanya dua malaikat lalu mendudukkannya. Jadi kita baring ada nyangging. Malaikat mari dia buat duk cokoh mula. Dia cokoh balik, nyala gitu. Okay? Datang kepada dua malaikat lalu mendudukkannya, dia menjadikannya duduk. Malaikat tu buat dia duduk. Dia pada kita datang itu, mentang kita balik dia berduduk mula. Dan mereka berdua-dua berkata kepadanya, apa yang kamu hendak katakan kepada lelaki ini? Ini pada Muhammad ni. Jika si mati itu seorang mukmin, ia akan menjawab, aku bersaksi bahawa dia Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah tempat duduk kamu daripada api neraka yang telah ditukar oleh Allah dengan tempat duduk di syurga. Mana orang baru nak kelik tu, orang mati tadi bila malaikat gitu dia tunjuk orang beriman, tengok noh tempatmu asal neraka noh, Allah tukar ke syurga. Apa? Sebab dah jawab tadi. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah tempat duduk kamu daripada api neraka yang telah ditukar oleh Allah dengan tempat duduk dari syurga. Maka dia si mati melihat kedua tempat tersebut. Qatadah menambah, telah diceritakan kepada kami bahawa diluaskan kuburnya. Kemudian Qatadah menyambung kembali hadis daripada Anas, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun jika si mati seorang munafik atau kafir, maka boleh ditanya, apa yang kamu hendak katakan kepada lelaki ini? Lalu dia menjawab, aku tidak tahu, aku hanya berkata di dunia dahulu mengikut apa yang dikatakan oleh orang ramai. Maka dikatakan kepadanya, engkau tidak mengenalinya dan tidak pula engkau bertanya kepada orang yang mengenalinya. Lalu dia dipukul dengan penukur daripada besi sehingga dia berteriak dengan teriakan yang amat didengari oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih. Manakala Imam Bukhari tak adalah makom hadis yang antara tinggi lah lepas Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nak ceritanya gitu. Mana orang kat kufur munafik, mana dia berteriak tu, hak tak dengar teriakan dalam ialah jin dan manusia. Sebab tu kalau kita tengok ada tak ada binatang yang tak kubur, jaga kita ayah tak kubur. Walaupun kita nampak rupu panjang, kalau ada lembu lepas pun dia tak pergi, walaupun kubur tak ada pagar. Rupu panjang, tak lembu tak pergi. Jaga, tahu apa tak tahu, tak ada jumpa betul dia lalu gitu tu. Mana dia tak lalu ke kubur. Bahawa pada hadis ini kata, semua tak boleh dengar gapo perbualan di alam kubur tadi, teriakan tadi semua tak boleh dengar, kecuali boleh dengar ayat makhluk lain boleh dengar, kecuali hak tak dengar hanya jin dan manusia. Itu ada hikmah dia ni. Boleh pun Allah nak suruh manusia dengar, tapi Allah tak izinkan. Sebab apa? Sebab kalau dengar anak beranak batu, hak ngatar lah kau tu balik pergi masjid lagi. Tak ada kelik gomo. Mari masjid solat sunat taubat. Malam kalau tanah jenazah pukul 10 malam, 10 malam dengar kalau gapo berlaku, betul berita tak balik ala kubur kalau dengar dah. Kalau Allah izin dengar, berkebuk pergi mari masjid solat taubat ni. Tak. Tapi Allah tak izinkan. Yang dengar hanyalah makhluk-makhluk yang bukan makhluk-makhluk selain mana hak tak dengar hanya jin dan manusia. Makhluk lain semua dengar gapo-gapo yang berlaku di alam kubur. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dia masih cerita benda sama lagi.
Mana sini kita dapat tahu, mana kita dapat tahu peristiwa lepas jenazah sampai di kubur tu, mana kita dapat dengar daripada beberapa hadis. Tadi hadis daripada Bukhari, hak ni pun daripada yang hadis yang apa ni ya, ini pun hadis daripada riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kata fayatihi malakani fajlisani fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah fayaqulani lahu ma dinuka fayaqulu dini al-Islam fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu wa Rasulullah fayaqulani lahu ma ilmuka fayaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bi wa saddaqtu فينادي منادي في السماء إن صدق عبدي فابشروا فأفرشوه في الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Maksudnya dua malaikat datang dan menduduk ke si mati. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Tadi riwayat Bukhari Muslim. Ini Ahmad. Dua malaikat datang dan menduduk ke si mati. Kemudian mereka bertanya kepadanya, siapa Tuhan kamu? Mayat yang beriman akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Mereka bertanya lagi kepadanya, apa agama kamu? Ia menjawab, agamaku ialah Islam. Mereka bertanya lagi, siapa lelaki ini, Nabi Muhammad ini yang diutuskan kepada kamu sekalian? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Mereka bertanya lagi, apakah ilmu kamu? Yang menjawab, aku membaca kitab Allah, lalu aku beriman dan membenarkannya. Lalu datang seruan dari langit berkata, benarlah hambaku, hamparilah dia dengan hamparan dari syurga, pakaikanlah ia dengan pakaian dari syurga, dan bukakanlah pintunya satu pintu ke syurga. Jadi kita terdengar hadis ni, kita nak ni kan. Kita ada masa lagi, ada kudrah lagi, Allah beri peluang lagi, boleh mari masjid, boleh berzikir, boleh ibadah, boleh bersedekah, boleh buat amal soleh. Amal je baca, pokok kita boleh pakai dengan amal je baca, kita kan amal pun boleh ilmu. Jadi maknanya peluang ni ada. Ini mana peluang yang ada yang Allah beri kita, kita dengar hadis ni, mudah-mudahan kita buat persediaan biar kita dapat hal ni. Lepas malaikat soal saja, kita akan ditunjuk pintu syurga. Ni. Hadis ni disambung lagi kata. Fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu ma ha la adri. Ini kisah orang kufur pula. Maksud mayat yang kafir pula, dua malaikat itu bertanya kepadanya, siapa Tuhan kamu? Yang menjawab macam kita kita tak tahu lah. Gitu. Kejut. Gaul juga gitu. Kita bunyi mudahnya. Lah, bab mengenai perkataan. Suasana tu kita nak bayar setara mana ni? Siapa Tuhan kamu? Yang menjawab gitu, aku tak tahu, aku tidak tahu. Mereka bertanya lagi, apa agama kamu? Yang menjawab gitu juga. Kejut. Aku tak tahu juga kata. Ni hadis kata gitu ni, fayaqulu Bila hadis kata gitu, hadis Muhammad dia sebut gitu. Mereka bertanya lagi, siapakah lelaki ini Nabi Muhammad yang diutus kepada kamu sekalian? Dia menjawab sepuluh juga. Dia kejut macam gitu dah. Lalu datang seruan dari langit berkata, hambaku telah berdusta. Hamparilah ia dengan gang hamparan dari neraka, dan bukakan untuknya satu pintu ke neraka. Hadis ni hadis riwayat Imam Ahmad daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi tadi Bukhari cerita dia lebih kurang juga. Hadis kedua ni hadis Imam Ahmad, cerita dia pun lebih kurang juga. Maksud hadis ni semua. Apa maksud di sini kita dapat satu ilmu? Dan ilmu mustalah hadis. Maknanya kalau Quran, kalau dia turun daripada awal kata qul huwallah, kita tak boleh hubung sampai kiamat. Qul huwallah. Tak boleh. Ni negara ni, ni puak ni kata qul huwallah. Satu guru kata ahad saja. Maksudnya serupa lah. Ni qul huwallah katalah Muhammad Allah satu. Allah satu juga. Quran tak boleh. Quran kalau asal dia qul huwallah, turun sampai kiamat dia kekal dengan qul huwallah. Sebab dia lafaz dia mutawatir dia memang gitu. Kalau Quran dia nak turun, kena turun asal dia. Tak boleh kita nak
buat perkataan baru. Hadis boleh, ulama hadis boleh. Orang ni dengar saluran ni, dia berubah ayat. Daripada rawi ni, mungkin orang belajar hadis ni ramai. Mungkin guru duk ngajar depan, tutup hadis, depan ada 4 orang nak murid. Mungkin 4 orang ni mana ulama hadis. Papa ni semua ulama hadis. Jadi mungkin si A dia waktu ayat. Kata orang buku cerita, katalah, kata hadis ni contoh dah. Aku nak pergi Kota Baru. Waktu guru depan kata aku nak pergi Kota Baru. Contoh. Kalau kata hadis kata begitulah dia. 4 orang nak murid depan ni, mungkin si A kata, oh, dia nak pergi Kota Baru. Oh, dia tu katanya, aku nak pergi Kota Baru. Ali kata, dia nak pergi Kota Baru. Jadi dia cerita ke bawah, betul lah memang Tugu nak Kota Baru, cuma Ali bawa, oh, dia nak pergi Kota Baru. Ada murid kedua nama B, dia kata. Tugu nak pergi Kota Baru lepas ni. Masih serupa lagi, nak pergi Kota Baru berlaku. Si pula, oh, Kota Baru sekali, Tugu nak pergi Kota Baru sekali. Maknanya pak-pak tu tak serupa, ayat tak serupa tapi maksud serupa. Memang Tugu nak pergi Kota Baru. Jadi dia akan tunggu, pak-pak nak murid, dia akan tunggu ke anak murid dia pula baru tu. Dia tunggu cara dia lah. Yang pertama tadi, oh, nak pergi Kota Baru. Dia kata, oh, tunggu di Kota Baru. Maknanya itu cara hadis diturunkan oleh ulama-ulama hadis. Dia boleh buat tu mafhum ayat, mafhum hadis. Orang ni kata, tunggu di Kota Baru. Orang ni kata, oh, nak pergi Kota Baru. Orang ni kata, oh, Kota Baru dia nak pergi. Jadi maknanya semua mafhum dia nak Kota Baru berlaku, cumanya ayat berbeza. Lepas tu hadis ni, cerita dia lebih kurang. Riwayat Bukhari lagu lain, riwayat Ahmad lagu lain. Jadi amal biasanya itu 4 hadis. Tapi bukan taraf kita. Taraf ulama-ulama yang kata ulama hadis sahaja. Kita ni tak boleh nak turun-turun mula kita nak ngapa asal dia lah. Mana ulama-ulama hadis boleh dia turun ayat baru, mafhum ayat. Quran tak boleh kalau 4 orang duduk depan nak ambil ramai dulu, nak turun, nak kumpul Quran dulu. Tugu kata qul huwallahu ahad. Hak depan 4 orang nak murid pun kena sebut qul huwallahu ahad. Hak B pun kena sebut qul huwallahu ahad. Hak C pun serupa, hak D pun serupa. Dia turunkan nak murid dia pun dia kena sebut qul huwallahu ahad juga. Dia tak boleh berubah. Tak boleh berubah, dia tak boleh ubah ayat. Quran tak dibenarkan ubah ayat. Yang dia turun secara mutawatiran. Maknanya semua hak dengar Quran kena serupa ayat dia. Ayat serupa cuma mungkin bacaan berlainan. Ada baca bismillahirrahmanirrahim, ada baca apa ni? Ghairil maghdubi alaihim ada apa baca wadduha. Ayat dia bunyi makna serupa, dia baca wadduha-nya, kita baca wadduha. Itu dia panggil qiraah dia. Sebutan dia pun Kelantan dengan Terengganu lah. Dia bunyi lain-lain. Kelantan kata nak makan durian, Kelantan kata nak makan durian, pada pun dia dulu aje. Mana bacaan dia lah. Tapi kalau baca kita ni, AJM berubah ada ni Quran dah. Quran mana ejo serupa wadduha. Tapi hak ni qiraah ni baca wadduha, hak ni baca wadduhi. Lain. Coba AJM serupa. Yang macam mana? Lepas tu kita akan jumpa hadis maksud yang sama, riwayat Bukhari lagu lain, riwayat Muslim lagu lain. Cerita dia waktu dulu. Hadis dibolehkan. Mana ulama hadis buat turun mafhum ayat. Okay? Itu hadis sikit. Jadi kita mesti lagi ni. Soalnya kubur akan dihadapi oleh semua mayat, tidak kira Islam atau kafir. Sekalipun tubuhnya hancur ketika mati, anggota-anggotanya terpisah, terbakar atau sebagainya, kerana tidak menjadi sesuatu yang mustahil bagi Allah dan kuasanya. Untuk mengembalikan roh ke bahagian-bahagian jasad atau tubuhnya sekalipun telah hancur dan terpisah. Sekalipun roh dikembalikan kepada jasad untuk menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, akan tetapi tidaklah jasad itu akan hidup semula sebagaimana kehidupannya di bumi. Ia tetap sebagai orang mati, cuma diberikan semula akal, ilmu dan perasaan kepadanya sekadar untuk membolehkannya memahami pertanyaan malaikat dan menjawabnya. Kesimpulannya, hidup mayat itu dalam kubur selepas dikebumikan bukanlah hidup yang sempurna sebagaimana hidup di dunia, tetapi hidup yang berada di pertengahan antara hidup dan mati, iaitu umpama seorang yang sedang tidur. Ini kata-kata Al-Imam Ibnul Qayyim
Dalam buku dia, kita ada nama Ar-Ruh. Ibn Qayyim ni, dia kata kitab bab ruh saja ada 2 inci tebal. Bab ruh je. Okey, ni kata Ibn Qayyim. Jadi masa cukuplah untuk malam ni tentang peristiwa-peristiwa yang tak jauh, peristiwa daripada mati, sebelum saat-saat nak mati, sehinggalah peristiwa soal muka nakir ni hanya kata tak telefon nejer je, korang tahu juga aku kata nejer lah, mana urusan aku sebab kita urus jenayah paling cepat pukul 4 sehingga nejer lah, daripada kematian mati subuh kan paling cepat pukul 10 boleh tani. Mana itu saja peristiwa. Kita nampak atas dunia ni nampak mudah, tapi ruh-ruh ada yang telah dapat merasa nikmat syurga walaupun tak masuk syurga lagi. Ada ruh-ruh yang telah dapat azab sengsara walaupun tak masuk neraka lagi. Segala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari diri hamba sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.